ingin minta penjelasan. Seorang isteri ingin minta berhenti kerja, tapi suami mahu isterinya bekerja lagi untuk tapung keluarga dengan alasan menolong suami untuk menyara keluarga. Tidak wajib isteri bekerja untuk bantu keluarga ataupun menyempurnakan nafkah suami. Sunat sahaja. Bila suami kata jangan berhenti, maka boleh isteri itu nak berhenti juga. Kerana nafkah sebenarnya atas suami. Ingat baik. Bila kita berkahwin, isteri kita tak wajib kerja dan tak wajib cari satu sen pun. Itu Islam. Ramai orang tersalah dalam bab nafkah. Faham? Suami wajib bayar segala-galanya daripada A sampai Z. Yang pertama, makan minum. Wajib kena tanggung isteri dia makan dan minum sampai mati. Yang kedua, rumah, sama ada beli atau sewa, wajib kena bayar daripada semua duit suami. Sekalipun isteri dia pendapatan besar 40,000 sebulan, kontraktor, tak wajib keluar sesen, sunat saja. Walaupun laki dia tu kecil sangat, RM400, konduktor, wajib atas suami juga. Pasal ramai orang dia bahagi, isteri dia keluar 500, dia 1,000, isteri dia keluar 800, dia 1,200. Hukumnya kalau isteri tak redha, jadi hutang, wajib bayar sampai mati. Seorang suami sebenarnya dia wajib cari semuanya untuk isteri. Makan, minum, tidur, pakaian, make up dia, mandi dia, obat bedok dia, ubat kurat dia, habis suami kena bayar. Faham? Dengan air wangi dia, dengan apa, semua kena bayar. Sakit hospital, wajib suami bayar. Nak cabut gigi, wajib suami bayar. Nak ubuh gigi baru pula, suami pun juga wajib bayar. Faham? Makan banyak mana wajib bayar? 2 kali sehari. Pakaian 2 pasang setahun. Nampak? Itu baru suami. Itu baru hero tu. Ni hero benda suruh bini. You bayar bank sekolah anak dengan yuran, I bayar kereta. Lepas tu rumah you bayar, I bayar api air dengan telefon. Berat ramai orang boleh bini gitu. Nak isteri suami sungguh, you duduk rumah tak payah keluar satu sen. Nak makan you bagi tahu, semua I beli. Kelak gitu. Nak tu baru suami. Ramai kita ni ikut strength orang Afrika. Afrika dia buat gitu, suruh lah bini buat kerja. Nak jadi orang suku kaum.